Mursyidul Ampas Tuan Guru Datuk Ni Abdul Aziz Nikmat tidak peduli apa jua alasan penolakan yang diberikan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak terhadap cabaran debat yang dikemukakannya. Baginya, tugas seorang pendakwah menawarkan perdebatan mencari penyelesaian telah pun selesai walaupun ia ditolak. Debat itu juga katanya sebagai langkah terakhir diusahakan untuk mengajak UMNO Barisan Nasional membuktikan kebenaran perjuangan mereka, namun ia nampaknya tetap tidak berjaya. Tak apa, itu alasan dia. Alasan dia. Dia tak mahu, tak apa. Tugas saya sebagai seorang pendakwah, 3 cara. Pertama, ajak manusia dengan bil hikmah. Kami buat di Kelantan bil hikmah. Kami buat sebuah negeri yang mengikut Islam. Alhamdulillah. Ini contoh dia. Yang keduanya, bil mau'izah, dengan nasihat. Nasihat melalui ceramah, melalui kuliah, melalui usrah, melalui internet, melalui siaran. Macam ni. Baki lagi mujadalah. Wajadilhum. Itu terakhir ke? Itu terakhir. Jadi bila tak mahu, tak ada apa. Selesai dah kerja saya. Akhirat kalau Tuhan tanya bapa mu tak guna wajadilhum. Tak jawab. Saya lebih surat dia tak mahu. Menjelaskan dakwaannya bahawa perjuangan UMNO BN bertentangan dengan syariat Islam, Ni Aziz sekali lagi berpendirian sama bahawa dakwaannya itu bersandarkan asas yang kukuh dan bukan tuduhan membabi buta. Sekarang orang Islam tolak Islam sebagai agama. Macam mana tak betul? Kita orang Islam ni wajib asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu ni kan main-main. Asyhadu makna saya sanggup jadi saksi. Itu makna asyhadu. Saya sanggup jadi saksi, terlalu yakin dengan la ilaha illallah dan Rasulullah. Kita orang Islam disebut, mesti sebut asyhadu. Tiba-tiba di samping asyhadu tolak. Quran ni tak boleh tak macam perlembagaan negara juga. Bolehkah kita ambil setengah, tolak setengah? Perlembagaan negara. Kan jadi perlembagaan negara kena pakai semua oleh rakyat. Quran lebih lagi mustahak pakai semua. Jadi bila ambil setengah-setengah je tak betul. Ini salah, kita panggil ilmu salah. Ilmu sesat. Beliau berkata demikian sebagai mengulas penolakan Najib untuk bertemu beliau bagi membincangkan perdebatan yang dicadangkan sebelum ini. Najib dalam satu kenyataannya menolak cabaran debat tersebut dan menganggap ia hanya sia-sia dan membuang masa. Kini ujarnya terserah kepada rakyat menilai siapa sebenarnya ikhlas untuk menyelesaikan kemeluk PAS UMNO yang sekian lama berlaku.